Kerajaan Madani sebenarnya takut apa? Salam sejahtera, Raja Hau, Wanakam, Epadi Uru Tinggi. Saya pelik tengok hala tuju kerajaan sekarang. Nampak macam mereka takut sangat dengan suara rakyat yang tegur pasal integriti. Contohnya, Georgette Mila kena tahan bawah Akta Draconian hanya sebab kritik prestasi PMX. Lepas tu, Lokman Long pula dipanggil SKMM sebab video yang didakwa langgar Akta Sakit Hati, tapi tak diberitahu video yang mana satu. Yang buat saya ralat, akta-akta kontroversi inilah yang mereka lawan habis-habisan masa jadi pembangkang dulu. Dalam manifesto, janji nak hapus, tapi bila dah pegang kuasa, mereka jugalah yang paling kuat guna akta ini untuk gam mulut rakyat. Bila rakyat bising, Macai mula backup. Katanya, tak elok maki pemimpin atau tegur kerajaan. Masalahnya, itu semua tafsiran Syok sendiri. Takkanlah pemimpin kita ni tisu sangat sampai tak boleh kena maki langsung. Dulu, masa korang maki kerajaan Maha Firaun dan kleptokrasi, boleh pula. Janganlah ada dua darjat. Korang boleh maki orang, tapi bila benda kena kat korang, terus guna undang-undang. Saya faham, masing-masing tengah cuak sebab nak dekat musim hangat. Takut hilang jawatan lah tu. Lagi satu yang pelik, 2 buah buku sejarah dan memoir yang dah 20 tahun ada kat pasaran, tiba-tiba kena haram bawa akta mesin cetak sebab kononnya ada unsur komunis. Padahal ada pihak lain yang terang-terangan agungkan ideologi komunis tapi relax je, tak kena siasat pun. Pilih kasih betul. Senang cerita, kerajaan sekarang nampak macam dah hilang punca dan mula buat U-turn terhadap janji reformasi mereka sendiri. Bila kuasa sudah di tangan, prinsip lama terus dibuang ke laut. Kalau betul nak bawa reform, kerajaan kena lebih berani terima kritikan, bukannya guna kuasa untuk tutup mulut rakyat. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan sebab rasa diri dikhianati oleh janji-janji manis dulu.